gunakan jalan ini untuk memendekkan masa ke Pekan Jasin. Melancarkan projek membina jalan baru daripada persimpangan Rim ke Ulu Jasin sepanjang 3.45 km. Jalan ini telah pun siap sepenuhnya dan boleh digunakan selepas pada hari ini. Jalan ini telah siap memudahkan urusan rakyat yang akan gunakan jalan ini untuk memendekkan masa ke Pekan Jasin. Jadi apa yang saya dapat tengok pada hari ini, pengguna jalan raya yang nak masuk ke Pekan Jasin yang selama ini mungkin mengambil masa yang lama, banyak menghabiskan masa atas jalan tetapi dapat dipercepatkan.